Okay, jeng jeng jeng, ini dia guys, iaitu Manuel Neuer daripada Match Attack, Cup Champion, 2 kali menang UCL, 62 clean sheet, 155 appearances, 91 defeated. Cantik. Ini memang terbaik lah. Saya minat tu lah. Okay, so next, ini dia guys, iaitu Daniel Carvajal daripada Real Madrid guys. Kalau korang rasa texture dia kan sedap. Dia bukan jenis yang plain. Dia macam ada yang kata kasar menggerutu lah, daripada Match Attack walaupun dia base card, dia tetap lawa. Dan saya minat jugalah dia ni Carvajal ni. Okay, so next kita ada Nathan Ake guys daripada City, ex Chelsea player guys. Okay, kita kasih kemas, kita kasih simpan kan, jangan bagi dia rosak. Jangan bagi dia rosak, yang penting jangan bagi dia rosak. So next kita ada Panini Prism. Kalau korang kenal Kelechi Iheanacho, player mana ni guys dulu? Player mana? Ini adalah ex-player City guys. Ex-player City, tak silap saya masa tu dia kena fight tempat tu dengan Aguero saya pun tak ingat. Takkan Negredo kan. Okay, next kita ada Kyle Walker-Peters guys. Kyle Walker-Peters best juga, best right back. Okay, this is the best right back juga. Itu untuk saya lah. Bukan right back yang slow, dia agak laju juga Kyle Walker ni. Selain pada kalau kita kenal sekarang, kalau sekarang lah Semedo laju tu tak, Kyle Walker. Okay, so next kita ada Joe Aribo, iaitu rookie card base lah ni. Ini base rookie card daripada Panini Elite. Cantik kan? Boleh dikatakan ni ada refractor guys, tapi dia rookie card lah. Ini rookie card, saya tak tahu lah dia masih boleh dikategorikan ada refractor ke apa. Okay, lagi guys, yang ni dah sleeve lah. Kita ada Jan Oblak dah sleeve daripada Match Attack. Kita ada siapa lagi? Kita ada Grimaldo guys daripada Leverkusen, daripada Match Attack juga. Nice, dah sleeve, tak payah pening-pening. Dan kita ada pemenang Ballon d'Or guys, Ousmane Dembele guys. Okay, counter attack. Ini boleh dikatakan snapshot ya guys, snapshot lah kan. Dembele doubles Paris Saint-Germain leads in UEFA Championship League knockout match. Saya tak ingat ni lawan apa. Awak counter attacks. Dah sleeve. Okay, dah sleeve. Next kita ada siapa? Kita ada Tom Bischoff daripada Hoffenheim. Ini antara pemain-pemain yang boleh menggegarkan dunia tapi masih tak menjadi, dan dia ada potential. So kita simpan je. Kenal, minat, kita simpan. Okay, next kita ada ni guys, tops untuk UCL, Foxy Ketova, Astana. Saya tak kenal dia siapa. Central, 29 tahun, Astana, squad number, record. Okay, saya tak kenal dia, tapi cuma kad dia lain sikit. Lain sikit. Okay, lain, jarang jumpa juga, walaupun dia hanyalah base card guys. Okay, it's okay, we can simpan dia. Ini dia guys, Anthony Chachi guys daripada Mainz. 1997, muda lagi guys, 1997 muda lagi, 28 tahun ada. Daripada Tops Finance. Okay guys, yang ini guys, siapa tak kenal guys, Lautaro Martinez. Dia tak ada nak kata
Dia kalau dekat Inter Milan dia memang menyerlah lah. Dekat Argentina pun dia menyerlah lah. Tapi kalau World Cup, last World Cup lah yang pada latest ni, susah nak nampak dia. Selalunya kalau masa tu forward banyaknya Alvarez lah. Alvarez apa at City tu kan, memang nampak lah ketara dia. Okay, next kita ada Luis Diaz guys, UCL Tops Finals. Okay, Luis Diaz guys, saya minat dia. Kalau dekat FPL masa dia main kat Liverpool, masa simpan memang saya guna dia. So next kita ada Futera. Okay, Futera iaitu Vinicius Junior, Brazil. Ini maksudnya World Cup 2022. So next kita ada siapa guys? Kita ada Benny guys. Okay, nampak tak shining chrome dia? Ni nak dipanggil refractor ke parallel? Daripada Panini. Korang cuba komen sikit guys. Next kita ada siapa ni guys? Vitinha guys, one of the player yang agak ada potential juga. Kalau korang tengok final UCL kan, ini masa Euro 2024 dekat Germany guys, future star, top score. Okay, so lagi yang ini korang kena tengok sebab dia rookie card kan. Dia RC tu, apa yang saya faham adalah rookie card. Dia pemain MU guys. Korang rasa siapa guys pemain MU? Tapi sekarang dah tak berkelana di MU lah. Dia dah berpindah daripada Tops Merlin. Okay, yang ini guys, 1, 2, 3.